wabarakatuh. Saya Mumtaz, pengacara TV SKBT, sedang berlintas langsung dalam program Hafazan Anjuran Maidam. Bersama saya pengurus panitia agama Islam iaitu Ustazah Emiliana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Ustazah beberapa soalan? Ya, boleh. Berapakah bilangan murid yang telah menyertai program Hafazan pada tahun ini? Tahun ini murid yang terlibat yang menyertai program ini seramai 138 orang. Adakah Ustazah berpuas hati dengan bilangan murid yang telah menyertai program Hafazan pada hari ini? Tidak. Sebab rasanya sikit sangat. Hanya terlibat murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Kalau boleh, kita harapkan pada tahun-tahun akan datang, murid tahap 1 pun kita akan libatkan sama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Emiliana, salah seorang peserta hafazan iaitu adik Aisyah Humairah. Aisyah, boleh saya tanyakan anda beberapa soalan? Boleh. Apakah perasaan Aisyah apabila dapat memasuki program hafazan ini? Saya berasa gembira kerana dapat memasuki jaringan hafazan ini kerana dia diadakan sekali setahun. Apakah persediaan yang telah adik Aisyah lakukan untuk menyertai program hafazan pada tahun ini? Saya mula menghafal pada tahun 4 dan saya juga menghafal Al-Quran bersama sahabat-sahabat saya dari tahun 6. Dina, apakah perasaan anda apabila dapat menyertai program hafazan pada tahun ini? Saya berasa gembira kerana dapat menyertai program hafazan ini. Saya dapat tahu yang anda sibuk dengan persediaan peperiksaan UPSR untuk tahun ini. Namun masih sempat untuk menyertai program hafazan. Apakah rahsia yang telah anda lakukan? Saya membahagikan masa saya untuk menghafaz dan belajar. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Saya Mumtaz Afdayan, wartawan cilik anda melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita seorang wakil penguji hafazan iaitu Ustaz Azam Awal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Ustaz beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama, adakah Ustaz berpuas hati dengan bacaan hafazan murid-murid di sekolah ini? Saya berpuas hati, tapi pada tahap yang sederhana sahaja. Apakah harapan Ustaz untuk murid-murid hafazan pada tahun hadapan? Pada tahun depan berkenaan dengan ujian hafazan ini, Ustaz mengharapkan supaya dapat dipertingkatkan lagi hafazan bergantung kepada ayat-ayat yang telah dibuat ujian. Sekian sahaja saya Mumtaz Afdayan, wartawan cilik anda melaporkan.